Kenapa kita semakin dekat dengan Allah, semakin kuat ujian yang kita terima. Contohnya ujian nafsu, ujian dengan wanita. Tak ada atau tidak doa amalan yang diamalkan elok daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Baik. Dia kata kalau kita semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ujian. Betul lah tu. Ujian itu tanda Allah sayang. Nampak? Balak-balak tu ujilah. Asyadul bala al-anbiya. Orang yang paling banyak Allah uji ialah Nabi. Maksud di sini Nabi ialah orang yang paling Allah sayang. Dalil paling banyak Allah uji. Faham? Kalau kita duduk diam semua happy belaka, maka tidak ada tinggi keimanan kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah mereka menyangka mereka telah beriman sempurna padahal belum lagi diuji oleh Allah. Allah uji. Pasal apa Allah uji kita? Supaya kita jadi naik grade. Faham? Sebab tu kita uji. Jabat pelajaran uji. Pelajar-pelajar SPM, pelajar-pelajar diploma universiti untuk dapat yang grade paling tinggi. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kami test kamu, dapatlah antara kamu yang paling tinggi markahnya. Jadi Allah nak kita jadi lebih baik. Itu je. Dulu ramai orang kita tak boleh 14,000 sebulan. Ni kita dah insah dah, solat 5 waktu apa semua. Faham? Banyak pergi majlis ilmu, dapat 7,000 sebulan. Dulu masa lara 18,000 sebulan, betul tak? Dia jadi gitu. Dia pun mikir-mikir, lara semula. Faham lagi? Ada tak dia main lagu tu? Kita dulu jauh daripada Allah, ni dekat dengan Allah, tapi boleh bini Allah, mulut macam poker bini. Padahal kita makin dekat, makin banyak baca Quran, betul tak? Allah nak naik grade mu tu. Kerana mu ada banyak salah tu. Jadi Allah susahkan kamu dengan kehidupan, susahkan kamu dengan perniagaan, susahkan hati kamu dapat bini jahat, susahkan kamu dengan anak babi, supaya kamu mati kat gigi kosong dah daripada dosa. Kerana setiap susah itu Allah kafarahkan kamu. Wallahu a'lam.